Adakah dikira melakukan pergerakan berat jika peseng setiap kali nak rakaat tangan akak sama? Baik. Batal tak solat. Dia naik rakaat pertama ke rakaat kedua akak tangan. Naik rakaat kedua ketiga akak tangan. Ketiga naik ke empat akak tangan. Faham? Jawabnya tidak batal. Kerana yang batal 3 perbuatan anggota berat sekaligus. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqh, kalau tempat tak suruh angkat tangan, dia pergi angkat tangan. Tak batal lagi. Gerak kepala gitu, batal. Itu ibarat kitab fiqh. Itu maksudnya. Cuma biasa yang angkat-angkat tu, tiap rakaat tu tak batal. Kerana kepala mereka tak gerak. Faham? Cuma walaupun tak batal, perbuatan mereka itu sia-sia. Yang sunat angkat tangan, ialah berdiri daripada tasyahud atau tahiyat kepada rakaat ketiga je. Ingat tak? Duduk baca tahiyat, naik berdiri, situ baru akad tangan. Faham? Situ baru akad tangan. Tapi kalau kita dah belajar, tiap-tiap akad mu. Akad mu. Piyah, Buya Yahya. Apa lagi? Itu dah salah piyah tu. Yang ngaji tu biar acak kan.